Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini ada sikit pencerahan berkenaan tentang gearbox Ford Ranger 2.2 ataupun 3.2 lah. Sampai ni lah. Okey, dekat sini saya ingin buat pencerahan bagi gearbox Ford Ranger ni khas untuk gearbox Ford Ranger. Okey, yang ni auto filter lah. Di mana Ford Ranger ni dia guna model auto. Okey. Sebab tak boleh lagi lah untuk 4x4 ni guna transmisi CVT ya. Okey. Yang ni auto filter. Okey, yang ni auto filter yang tersumbat lah. Dia tersumbat dia tak banyak. Dia sumbat dia tak banyak. Tapi kenapa gearbox Ford Ranger ataupun kereta Mustang kan, Mustang, Shelby, sebab apa sentap ataupun lambang durian menyala, lepas tu dia naik simbol VSS sensor, Vanching Speed